Pertempuran telah berakhir, tapi harga yang dibayar terlalu besar. Malraux, penjaga yang paling setia, kini terbaring tanpa nyawa. Nafas terakhirnya menjadi saksi permulaan bencana baharu. Dalam ribut tenaga yang tak terkawal, Ogui terjaga. Setiap memori yang dipadam kini kembali tentang Mir, tentang Samin, dan tentang pengkhianatan yang merobek masa lalu. Untuk pertama kali, dia ingat siapa musuh sebenarnya. Samin tidak lagi bersembunyi. Dia mengisytiharkan perang terhadap para malaikat. Langit terbakar, bumi bergetar, satu demi satu manusia tumbang di bawah kekuatan kegelapan. Di tengah huru-hara itu, Ogui melarikan diri bersama Mir yang sedang koma. Dia hanya ingin bersama Mir dan tidak mahu campur tangan dengan peperangan atau malaikat. Dua kuasa purba bertembung, mencipta gelombang tenaga yang hampir memusnahkan dunia. Sebelum hembusan terakhirnya, Malraux memesan kepada Taisan. Dengan hati yang hancur, Taisan memulakan upacara membuka gerbang neraka. Sementara malaikat lain bertarung untuk bertahan, kuasa Samin terus meningkat dan dunia kini diambang kehancuran.